Korang bayangkan tengah syok main futsal malam-malam buta, bola melantun masuk semak dekat tebing sungai. Korang pun pergilah kutip. Tapi malang sikit, kaki korang terpelus masuk dalam selut sungai tu. Bau dia tak cerita lah, hanya gila macam bangkai. Korang pun balik lah, basuh kasut tu bersih-bersih. Ingat dah settle lah kan? Rupanya tu baru start weh. Malam first, korang dengar bunyi kasut basah seret-seret dekat ruang tamu. Malam kedua, ada jejak lumpur penuh depan pintu bilik. Dan masuk malam ketiga, tengah sedap tidur, ada air sejuk gila menitik-nitik dekat muka. Bila korang celik je mata, benda dari sungai tu ngam-ngam ada dekat atas almari, tengah senyum tenung korang. Cerita malam ni dihantarkan oleh seorang member kita ni. Nama samaran dia letak Taufik. Dia bagi tahu kejadian ni jadi tahun 2015 dekat Pantai Timur. Pengirim minta sangat nama gelanggang futsal ni dirahsiakan sebab tempat tu memang keras. So kita panggil je gelanggang ni sebagai gelanggang T. Gelanggang T, mudah tu nak faham. Taufik cakap ni memang pengalaman betul dia sendirilah. Sampai kod tu last-last terus melingkup terbengkalai. Tak ada orang yang berani pergi sampai sekarang. Aku Abos dan ini adalah Abos Shadow Story. Kalau korang ada terpijak benda-benda pelik dekat luar malam-malam, basuh je dekat paip luar pagar tu. Jangan pandai-pandai bawa masuk rumah. Jom kita lain cerita ni. Macam biasa, kalau nak hantar cerita, link Google Form ada dekat description box dekat bawah. Mana tahu cerita korang yang akan aku ceritakan di next video yang akan datang. Untuk kali ni, jom kita dengarkan cerita Taufik. Kejadian ni jadi waktu zaman 2015. Zaman ni budak-budak memang gila main Clash of Clans. Alah game yang buat-buat kampung dekat phone tu lah kan. Lepas tu perang-perang sikit. Taufik ni pula aktif futsal. Dia main untuk team squad, kita panggil squad BM. Malam tu diorang ada game friendly lah dekat Gelangati ni. Kod ni memang ada nama sikit kat area situ. Usang lah juga. Bumbung zing dia kalau angin kuat tiup memang bunyi bergegar-gegar, bising sikit. Sebab tak bezing lah kan. Tapi benda yang paling buat orang rimas, kod ni letak betul-betul ngadap tebing sungai. Sungai tu bapak besar weh. Gelap pula tu. Sebenarnya budak-budak futsal memang selalu dengar cerita pelik-pelik lah pasal Gelangati ni. Nampak kelibat lah dengan orang menangis dekat sungai lah. Tapi Taufik dengan member-member dia ni jenis buat tak kisah. Diorang redah je main. Malam tu Taufik pakai kasut futsal baru, warna kuning neon terang benderang. Tengah syok-syok main, striker lawan tiba-tiba rembat bola kemain kuat, melambung tinggi gila. Lepas tu bola tu melepasilah jaring belakang kod yang memang dah rabak tu. Terus bergolek masuk dalam semak gelap dekat belak tebing sungai tu lah. Semua budak pandang masing-masing dia orang ni terdiam. Seorang pun malas nak pergi kutip. Gelap weh, takut pula tu. Taufik pun apa lagi, melo panjang lah dia. Taufik cakap, aduh korang ni rembat bola tak ingat dunia. Dah biar aku lagi ambil. Taufik pun jalanlah keluar daripada kot. Gelap gelita dekat luar tu. Dia keluarkan phone. Screen phone tu dah retak 1000 tu. Dia on flashlight yang malap tu. Redah je semak tu pelan-pelan. Angin sungai tiup kat muka, sejuk semacam. Tiba-tiba zap, kaki kanan Taufik terperosok masuk tanah lumpur. Selut tepi sungai tu dah lah tebal gila. Kasut neon baru dia habis basah hitam pekat. Sekali tu ada satu bau ni, dia menyengat gila masuk hidung Taufik. Bapak busuk bau dia, Taufik cakap. Bau macam paya campur ikan mati yang dah berulat tu. Lawyer tekak Taufik. Nak muntah pun ada. Dia cepat-cepat tutup hidung pakai baju. Taufik bebel lah seorang-seorang.
Aduh, jam lah. Terpijak lumpur pula. Aduh lah. Dia suluh je depan sikit. Nampak bola tu sangkut lah dekat celah akar pokok besar. Dia cepat-cepat kutip bola tu, cabut kaki dari selut tu, terus patah balik masuk kot. Taufik basuh kasut dia ala kadar je dekat paip luar tu. Lepas tu diorang pun sambung main macam biasa sampai habis. Taufik tak perasan yang masa tu benda dari sungai tu dah melekat ikut kasut dia. Dalam pukul 1.30 pagi, 1.30 pagi, Taufik sampailah rumah sewa dia. Rumah teres setingkat. Malam tu housemate dia semua tak ada. Semua balik kampung. Tinggal dia seketul je kat rumah. Taufik pergi bilik air depan, buka paip, ambil berus. Dia sentallah kasut futsal tu sungguh-sungguh. Sental. Hilang pun bau busuk ni, bisik Taufik dekat diri sendiri. Dia jemur kasut tu dekat rak depan pintu rumah, kunci pintu rapat-rapat, terus masuk bilik. Dia lepak atas katil, layan baca chat dekat WeChat. Alah, apps message zaman dulu tu kan, layan-layan phone sambil melayukan mata yang dah nak layu. Ngam-ngam jam 3 pagi, rumah sunyi sepi gila. Tiba-tiba kan, Taufik dengar ada satu bunyi ni dari luar bilik dia. Taufik bekuk dah waktu tu. Bunyi tu datang daripada ruang tamu. Bunyi dia macam ada orang berjalan seret kaki. Tapi yang peliknya, tapak kaki dia tu bunyi macam basah. Bunyi tu pelan gila. Dia start dari pintu depan. Lepas tu bunyi tu macam pusing-pusing tawaf dekat area TV. Taufik telan air liur. Dia sedapkan hati sendiri je masa tu. Dia bisik dalam hati, si Naim housemate aku ni kot baru sampai dari kampung. Sebab dah penat sangat main futsal, Taufik malas nak bangun cek. Dia pejam mata, paksa diri tidur. Esok paginya, benda first yang Taufik buat, dia pergi jenguk bilik si Naim. Bilik tu kosong. Beg baju pun tak ada. Naim memang tak balik. Terus meremang bulu roma Taufik waktu tu. Habis tu, siapa benda Allah yang berjalan seret kaki dekat ruang tamu malam tadi? Esoknya tu, siang hari, Taufik rasa badan dia seram sejuk je. Kasut futsal dia kat luar tu memang dah kering, tapi bila dia cium, bau hanyir selut tu ada sisa lekat sikit lagi. Taufik buat bodoh je lah. Masuk malam kedua, pukul 2 pagi, Taufik tengah syok-syok lepak main Dota 2 kat PC dia. Game yang perang-perang dekat komputer pecahkan base musuh tu. Dia pakai earphone besar tu, so dia tak dengar lah bunyi dekat luar. Bilik pun gelap, ada cahaya dari skrin je. Tengah-tengah syok main tu, tiba-tiba Taufik rasa ada angin sejuk gila tiup kena tengkuk dia. Meremang babe. Dia terus cabut earphone. Sekali tu, hidung dia terbau satu benda pelik. Bau tu datang menderu, meresap masuk dari celah bawah pintu bilik dia. Bau hanya lumpur paya. Bau sama sebiji macam selut dekat sungai tu. Makin lama, bau tu makin pekat. Sampai Taufik terbatuk-batuk tahan lawyer nak muntah waktu tu. Dada dia dah duk-dap beraju. Dia berdebar takut lah kan. Taufik bangun pelan-pelan pergi dekat pintu bilik. Dia pulas tombol tu perlahan-lahan. Dia buka je pintu sikit. Ruang tamu tu gelap gelita. Dia raba suis dekat dinding tu. Terus buka lampu Kalimantan yang ada dekat ruang tamu. Lampu tu menyala lah. Taufik tu terlopong babe. Mata dia terbeliak pandang bawah. Atas lantai mozaik ruang tamu dia tu penuh dengan jejak tapak kaki. Tapi tu bukan tapak kaki manusia biasa, yang bukan manusia biasa lah. Kesan tapak tu besar, bulat-bulat, dah penuh dengan selut lumpur hitam pekat yang basah berkilat. Air lumpur tu siap menitik-nitik lagi dekat lantai mozaik tu. Jejak tu start ngam-ngam dari pintu utama rumah. Padahal pintu tu elok je bermangga. Lepas tu jejak tu pusing dekat meja, TV, dan dia berhenti betul-betul dekat sejengkal je depan jari kaki Taufik dekat pintu bilik tu. Memang berderau habis lah darah Taufik waktu tu. Tangan dia gigil-gigil lah. Dia tarik pintu bilik, kunci rapat-rapat.
Taufik terus lompat atas katil, selubung selimut. Dia buka lah YouTube dekat phone, pasang ayat ruqyah kuat-kuat. Malam tu sumpah dia menggigil-gigil tahan ketakutan sampai azan subuh. Mata langsung memang tak lelap katanya. Siang hari ketiga tu, Taufik tak cakap banyak lah. Dia bancuh air dengan garam kasar. Dia mop sentar seluruh ruang tamu tu sampai berkilat. Taufik cakap dekat dia sendiri, malam ni confirm benda tu tak datang lah. Sebab dah tak tidur semalaman. Malam tu Taufik flat gila. Pukul 11 malam dia dah tertidur mati dekat atas katil. Kat luar pula hujan turun renyai-renyai. Bilik dia gelap, cuma pasang lampu tidur kecil warna kuning je dekat tepi meja tu. Ngam-ngam masuk jam 3:30 pagi. Taufik tersedar dari tidur. Dia rasa macam ada benda sejuk menitik-nitik jatuh tepat dekat atas pipi dia. Air tu sejuk gila, macam air batu. Taufik raba lah pipi dia. Raba-raba tu memang basah. Masa ni dia mamai-mamai lagi. Dia fikirlah, aduh, bumbung bilik ni bocor ke apa. Dia kesat lah air dekat pipi tu pakai jari. Lepas tu kan, entah macam mana, dia tergerak hati nak cium jari dia yang basah tu. Sekali, bau hanya ikan mati dengan seluk pekat tu menerpa terus dalam otak dia. Terbuntang luaslah mata Taufik waktu tu. Dia tu sedar 100%. Jantung dia rasa macam nak meletup. Taufik angkat kepala sikit-sikit. Dia alihkan pandangan dia pelan-pelan ke arah atas. Dia pandang ngam-ngam mahala dekat atas almari kayu, baju kayu buruk dekat bucu katil dia. Dalam cahaya malap lampu tidur tu, Taufik nampak ada satu susuk tubuh. Benda tu tengah mencangkuk elok je dekat atas almari dia. Badan benda tu kurus kering gila, nampak tulang. Kulit dia pucat lesi, warna kelabu lebam-lebam gitu. Rambut dia bapak panjang kusut masai dan melekat penuh dengan selut hitam tebal. Air selut dari rambut dia tu lah yang tengah menitik-nitik dekat pipi Taufik tu, jatuh juga dekat atas lantai bilik Taufik. Tengah Taufik kaku tu, masa tu dia kaku pasal dia takut sangat kan. Benda tu perlahan-perlahan tundukkan kepala dia. Mata dia hitam legam, tak ada putih langsung mata tu, katanya Taufik lah. Benda tu tenung tepat masuk mata Taufik dan bibir dia yang pecah-pecah tu slow-slow dia tarik senyum. Dia menyeringai senyum sampai ke telinga. Taufik apa lagi menjeritlah sekuat hati dia. Allahu Akbar, dia kata. Dia tak tunggu sesaat pun. Dia tendang selimut dia tu, lompat turun katil, rembat kunci kereta. Taufik buka pintu bilik, lari lintang pukang buka mangga pintu rumah. Dia pecut masuk dalam kereta. Masa tu dia pakai seluar pendek bola dia je. Dia tekan minyak sekuat hati, pecut kereta, tinggalkan rumah tu. Malam tu juga dia pergi ketuk rumah kawan dia kat area bandar, tumpang tidur sana. Sumpah dia tak berani dah duduk rumah tu. Keesokannya, Taufik pergilah balik rumah sewa dia. Gila nak pergi seorang. Dia bawa pergi member-member dia sekali dengan seorang ustaz daripada Pusat Rawatan Islam dekat area situ. Ustaz tu melangkah masuk dalam rumah. Dia tutup mata sekejap. Lepas tu dia tu geleng kepala. Ustaz tu pandang Taufik lama-lama gitu. Ustaz tu cakap pelan je. Kau ada pergi tempat berair waktu malam ke baru-baru ni? Kau ada terlangkah tu terpijak tapak dia ke? Taufik tu buka cerita lah pasal selut sungai dekat gelanggang tu. Dia cerita lah habis kan. Lepas tu ustaz tu mengeluh lah. Benda dari air ni, katanya ustaz tu, benda daripada air ni, bila dia nampak kau, dia bau kau, dia berkenan. Kau pula bawa balik bau dia tu, memang dia ikut lah. Dia saja test kau 2-3 hari ni nak tengok kau sedar ke tak kehadiran dia. Kalau kau biar je lama lagi, silap-silap dia menumpang terus dalam badan kau. Malam tu juga ustaz tu tolong pagar dan bersihkan rumah sewa tu. Dia renjis-renjis air asin dengan ladi hitam dekat setiap bucu rumah tu. Ustaz tu pesan dekat Taufik, buang terus kasut futsal neon tu dekat tong sampah besar, jangan simpan. Lepas kes tu, Taufik selamat lah. Tak ada dah dengar bunyi pelik-pelik. Tapi impak dia, mental dia memang koyak terus.
dia jadi fobia. Kisah Taufik ni kena bawa balik benda ni pun terus gempar. Viral dalam grup WhatsApp geng futsal area tu. Bila dah viral je, barulah berderet-deret budak-budak futsal lain buka cerita. Rupanya memang dah ramai yang pernah kena kacau pelbagai fashion dekat gelanggang tepi sungai tu. Lepas je kes ni pecah, terus tak ada seorang pun yang berani booking main dekat gelanggang T tu lagi. Sampailah ke hari ni. Kalau kau pergi tengok sana, kok tu dah kosong, terbengkalai jadi hutan. Zing Bum Bum pun dah runtuh berkarat menyembah bumi. Gelanggang futsal tu dah dipulangkan. Gelanggang futsal tu dah dipulangkan balik sepenuhnya dekat penghuni asal sungai tu. Macam mana dengan korang? Kalau korang balik rumah lewat malam lepas bersukan, cuba korang cek sikit lantai rumah korang tu. Kalau tiba-tiba nampak ada kesan air atau selup pelik yang bukan korang punya, jangan rajin sangat nak mop malam tu juga. Cepat-cepatlah pasang air suci dekat phone tu. Kalau korang ada pengalaman misteri yang nak dikongsikan, hantar je dekat link Google Form dekat description box dekat bawah. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.